payment affiliate, agent, commission semua ni perlu e-invoice ke? Okey, aku ada terima soalan-soalan ni kan. Banyak yang komen, payment affiliate ni perlu ke keluarkan invoice? Agent commission ni perlu ke keluarkan invoice? Okey, kepada sesiapa ataupun mana-mana orang yang menjadi agent ataupun affiliate kepada mana-mana syarikat. Untuk korang sebagai agent menerima income daripada syarikat tersebut, korang tak payah keluarkan e-invoice. Sebab apa? Sebab syarikat tersebutlah yang kena keluarkan serve bill e-invoice. Okey, kita ambil cerita macam ni ABC Sdn Bhd bagi tahu kat Awang, kau jadi ejen kepada company aku, Awang. Kau jualkan produk-produk aku. Setiap jualan yang kau buat, aku bagi kau RM100 per unit. Nampak? ABC Sdn Bhd offer kat saya, setiap barang yang saya jual, saya dapat RM100 per unit. Okey, katakanlah pada bulan tersebut, bulan Januari, cerita bulan Januari. Bulan Januari saya dapat buat jualan 100 unit, di mana komisen saya lebih kurang, kita ambil mudahlah kiraan komisen saya RM1,000. Okey, cerita dia sekarang macam ni. Untuk saya dapatkan income saya tadi RM1,000, perlu tak saya keluarkan e-invoice kepada syarikat ABC Sdn Bhd? Jawapannya tidak. Tetapi macam mana dekat syarikat ABC Sdn Bhd? Syarikat ABC Sdn Bhd kenalah membuat serve bill e-invoice untuk pihak syarikat ABC Sdn Bhd recognize perbelanjaan tersebut. So kepada korang yang agent, affiliate, dropship ni, korang janganlah takut. Sebab apa? Sebab korang tak perlu pun keluarkan e-invoice. Tetapi tidak bermakna korang boleh lari daripada declare income tax. Sebab apa tau? Bila syarikat ABC Sdn Bhd dia buat serve bill e-invoice, dia dah bagi tahu kepada LHDN, aku ni dah keluarkan serve bill e-invoice sebanyak RM1,000 kepada Awang. So bermakna LHDN dah tahu Awang ni tadi dia dah dapat income sebanyak RM1,000. So tanggungjawab kita pula sebagai agent, dropship, affiliate ni, kita kena bagi tahu lah kat LHDN, tahun ni aku punya income banyak ni, supaya tally dengan apa yang syarikat ABC Sdn Bhd buat tadi. Okay, kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal serve bill e-invoice ni, korang komen lah. Dan jangan lupa follow, like dan share.